Hai, Assalamualaikum. Saya Ariel Ilis, finalis Race the Star Malaysia. Saya sekarang berada di Todak Academy, Kopis 11 saya berjaya. Saya dapat tahu dekat sini kelas dia semua gempak-gempak, padu-padu. Bukan setakat PC dia saja yang padu. Okay, jom kita explore. Okay, jadi hari ini saya nak bawa korang semua berjalan sedikit, nak merasai pengalaman dan feel berada di dalam kelas tersebut. Okay, jom. Okay, so ini bilik multimedia. Komplit ni. Macam-macam ada. Jom kita tengok tempat serunya. Oh, ni auditorium. Ya, 80. Luas. Berapa packs boleh muat ni? 60 Memang sangat selesa dan kondusif. Okey, tadi saya dah janji nak bawa masuk kelas-kelas yang padu-padu, yang gempak-gempak kan. Jadi sekarang jom kita lepak dekat sini jap. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan suruh punya tangan tau. Kiri dengan tangan kanan dia masuk pandangan tepi. Pandangan sah. Orang nak tepi lah biar dia nampak semua. Assalamualaikum. Nama apa? Nama saya Danish Ramlan. Danish. Okey, Danish. Saya kat sini, saya nak tahu apa proses yang awak tengah buat sekarang. Mahu membuat image daripada 3D objek yang saya dah buat. Render image lah. Ya, render image. Lepas tu saya buat macam ni. Lepas tu saya boleh, dari sini, saya boleh ambil gambar. Okey, sekarang jom kita lepak ke next kelas pula. Ya. Nama apa dia? Husnul. Husnul. Okay, boleh share tak sekarang ni apa yang sedang berlaku dekat dalam kelas ni? Okay, kat sini saya tengah mengajar 3D modeling menggunakan software Blender lah. So ini adalah khusus di mana kita boleh belajar untuk membuat seperti kata berpipin, berbobo yang menggunakan software Blender je. Kalau kat sini kita bertengok. So inilah salah satu progress mereka nak buat poster hari kemerdekaan menggunakan software Blender je. So kat sini kita bertengoklah kita punya facilities agak canggih. Canggih, very kondusif. Sebab tadi saya kat kelas sebelah pun memang tengok memang terbaik lah. Wow guys, baru beberapa minit je saya stay dekat dalam kelas 3D SKM ni. Dah macam-macam ilmu, macam-macam manfaat yang saya dapat. Tu baru duduk-duduk tengok je tau. Jadi pada korang yang menonton video ini, tiada masalah untuk korang kontak kami untuk tahu dengan lebih lanjut tentang Todak Academy. Mana tahu anak-anak korang menjadi peneraju digital kreatif industri pada suatu hari nanti. Sebagai alumni Todak Academy, saya Ariel Ilis. Jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum.